Huh? Huh? Hmm? Mana budak-budak ni? Tak turun-turun lagi. Sejuk nanti makanan. Opa, Akak. Islam secara keseluruhan. Sebenarnya, bagus sangat ada tabung ibadah korban ni. Ia meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah korban secara terancang. Main je tahu. Kali ni bukan main je, tapi untuk siapkan kerja sekolah. Betul. Ya, kena buat apa? Nak ke tolong? Boleh. Tahu, cikgu? Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Mai. Ada apa? Cucu aku. Upin, Ipin. Macam mana mau jual sudah rosak? Hai, kau pun janganlah bersin bila Toki ada. Nanti dia ingat kau rosak, dia pastinya kau baru pada muka. Tahu. Ini semua Kenapa? Apa tu? macam menarik je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. 2, 3 kolam. Pin, pergilah ambil pensel tu. Boleh kita main. Nawaitu samadian ada ifadi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ngan, Akak buatkan kita orang ayam goreng? Ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lazat. Betul. Oh, itu yang korang... Bagi tahu macam mana dia orang nak tempah. Betul juga tu. Salah Kak. Tak apa. Nanti Akak lekatkan harga di bahalang kuih tu. Akak, kawan-kawan tanya, kuih ni nama apa? Kena ada nama ke? Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu saumagadin an adai fardi syahri Ramadana. Ada apa? Mai, kau mandi sungai ya? Bagi tahu mak kau. Mana ada? Aku... Macam mana ni? Siapa nak tolong uncle kalau orang ramai? Ayo. Betul. Tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Susu ini lagi dicari anak-anak yang berani dan ceria untuk iklan susu mereka. Aku rasa aku layak. Aku pun. Akak ni. Nak rambutan minta ke Atuk. Pergi majlis hari jadi Ihsan. Oh, jadi apa masalahnya? Kita orang risau. Ada badut.
Zul kata badut tu makhluk asing menakutkan yang makan budak.